Orang yang bersabar dengan musibah yang melanda mereka kat dunia. Ada orang mungkin dia amalan dia kurang, taubat pun jarang, tapi ujian dia sangat banyak dan dia sangat sabar. Kesabaran dia tu menghapus dosa. Sebab itulah kalau kita faham, oh Allah uji kita ni sebab Allah nak ampun dengan kita. Kalau kita sabar, kita akan mudah untuk redha. Faham tak? So kalau sabar banyak pun hebat kan? Oh sabar. Banyak kita Sabar ni ibadah yang sangat tinggi. Sangat dahsyat ganjaran untuk orang sabar ni. Sampai Nabi kata kalau Allah nak masukkan seseorang dalam syurga, tapi amalan orang tu tak melayakkan orang tu masuk dalam syurga. Contoh mudah-mudahan Safwan masuk syurga. Amin, insyaAllah. Tapi nak masuk syurga amalan kena macam ni, kena 100. Tapi Safwan punya amalan mungkin 30 je. Tapi Allah nak masukkan Safwan dalam syurga. So apa Allah akan buat? Allah akan bagi Safwan ujian. Yang mana sekiranya Safwan bersabar dengan ujian tu, naik dan masuk syurga. Sebab tu kita kena nampak ujian ni adalah love language Allah pada kita sebenarnya. Kadang-kadang kita ni merungut dengan ujian. Kenapa aku? Tapi kena sedar, bila kita diuji tu, itu tandanya Allah ingat kita lagi.